Korang, Mama baru je lepas buat live. Okay, tu yang jadi macam ni. Ini bukan eyeliner Mama. Gitu. Tapi bukan cerita tu. Mama nak cerita dengan korang. Semalam kawan Mama dia tanya, "Babe, mana kek lapis yang sedap? Aku nak beli." Dia orang basi gudang lah. Tapi saya minta maaf kepada semua seller-seller kek lapis Sarawak. Saya tidak ada satu pun seller yang recommend. Sebab lain lah, sebab bila saya dah pernah makan dekat Sarawak sendiri dan saya pun boleh buat. Kakak ipar saya memang buat kek lapis Sarawak, memang very pure, premium, memang semua bahan-bahan dia tak tukar, memang lain dengan yang kita beli dekat orang jual tu. Kan kurangkan kualiti sebab dia nak jual murah, okey? Sebab kita pun sebenarnya kadang-kadang salah kita juga sebab kita nak yang murah, betul tak? Sebab untuk pengetahuan korang, kek lapis sebenar kalau ikut loyang tu dia boleh mencecah sampai 500, 200, even baru-baru ni ada yang sampai satu loyang 1700. Kalau nak yang sedap, that's why kenapa pergi raya dekat Sarawak. Memang macam-macam kat atas meja. You guys nak makan kek lapis apa, semua ada, daripada kek belacan, kek hati paret, ada lapis-lapis, kek lumut dia. Kek lumut memang sedap gila, saya sangat suka. Dan saya tak jumpa kek lapis sesedap dekat Sarawak, dekat Semenanjung. Setakat ni saya tak jumpa lagi. Minta maaf tau, air tangan kek lapis yang sedap tu kena try rasa makan di waktu raya. Even dekat beli-beli tu pun macam tak sama. Macam gitu, macam tak. Okay, waktu raya memang betul-betul ikhlas bah. Betul-betul ikhlas, nak nyenang, nyaman. Betul-betul lain. Dekat atas meja macam-macam kek lapis korang boleh juga. Counting the day, insya-Allah mudah-mudahan saya dapat beraya Sarawak tahun ni. Tapi jangan lupa Ramadan kita tetap kena hargai, okey?